ASEAN 25 jam ini bersama saya Farhan Hakimi dan kita mulakan dengan laporan berikut. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan pemberian kemudahan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian atau fizikal kepada semua institusi pendidikan tinggi awam dan swasta di sekitar Lembah Kelang sepanjang sidang Kemuncak ASEAN ke-47. Menerusi kenyataan pada Selasa, KPT meminta pihak institusi pendidikan tinggi terlibat khususnya di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya untuk membuat semakan lokasi, masa serta tarikh laluan yang ditutup dari 26 hingga 28 Oktober ini. Menurut KPT, langkah itu bagi menentukan keperluan PDP secara dalam talian untuk memastikan warga IPT tidak terkesan dengan penutupan jalan berkenaan. KPT turut menasihati pelajar serta warga IPT yang terkesan untuk berhubung dengan IPT masing-masing bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut. Bersempena dengan sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang dijadualkan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober ini, 6 lebuh raya dan 25 jalan utama di sekitar Lembah Kelang akan dilencongkan secara berperingkat. Laluan berkenaan termasuk Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE, Lebuh Raya Gatri, Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Max dan Lebuh Raya KL Seremban. Jalan lain terlibat ialah Lebuh KLIA, Lingkaran Putrajaya dan beberapa jalan utama di pusat bandar termasuk Jalan Istana, Jalan Damansara, Jalan Tun Razak, Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail, Jalan Bukit Bintang, Jalan Parlimen dan Jalan Kuching. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan akan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober ini merupakan kemuncak kepada kepengurusian ASEAN oleh Malaysia pada 2025 yang membawa tema keterangkuman dan kemampanan. Kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin ke sidang Kemuncak ASEAN ke-47 akan diketahui hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini Rusia hanya mengesahkan kehadiran timbalan Perdana Menterinya. We have sent him an invitation. He told me in Beijing that he will seriously consider this, but for now, he's sending Deputy Prime Minister, but we'll know by today finally whether he's coming. But I do think it's likely right now because, but he did say he's keen to come, and let's see. But officially, only the Deputy Prime Minister is coming for now. Okay? Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan Kementerian Haji dan Umrah untuk menurunkan kos haji serta memendekkan tempoh menunggu jemaah daripada purata 40 tahun kepada hanya 26 tahun. Arahan itu dikeluarkan semasa sidang Kabinet Paripurna yang dipengerusikan Prabowo di Istana Negara Jakarta pada Isnin bersempena setahun pentadbiran beliau. Prabowo menegaskan langkah itu boleh dilaksanakan melalui penjimatan kos dan pengurusan yang cekap serta telus. Beliau berkata Menteri Haji sedang berada di Arab Saudi untuk berbincang dengan pihak berkenaan dan menegaskan penurunan kos perlu dilaksanakan secara menyeluruh. Presiden Indonesia itu turut menjelaskan bahawa penubuhan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindakan strategik bagi meningkatkan tadbir urus setelah urusan tersebut sebelum ini dikendalikan oleh Badan Penyelenggara Haji. Katanya penubuhan kementerian itu juga atas permintaan Kerajaan Arab Saudi yang menegaskan urusan rasmi perlu dikendalikan pegawai bertaraf menteri. Dalam ucapannya, Prabowo turut mendedahkan bahawa Arab Saudi buat pertama kali membenarkan negara asing membeli tanah di Tanah Suci, membuka peluang kepada Indonesia untuk melaksanakan projek Kampung Indonesia di Kota Mekah. Dia menyatakan beberapa tapak strategik berhampiran Masjidil Haram telah ditawarkan, namun pembelian akan dilakukan melalui proses tender terbuka yang turut disertai sekurang-kurangnya 90 entiti lain. Langkah itu dilihat sebagai usaha untuk memperkukuh hubungan Indonesia-Arab Saudi dan meningkatkan kemudahan bagi jemaah haji pada masa hadapan. Bekas Naib Presiden Indonesia Yusof Kala menyifatkan peradaban Islam di Indonesia, Malaysia dan Brunei sebagai antara yang paling terbuka di dunia, namun menegaskan bahawa umat Islam di rantau ini masih berdepan cabaran besar dalam aspek ekonomi dan perniagaan. Menurut beliau, keterbukaan peradaban Islam di Asia Tenggara menjadi contoh kepada dunia terutamanya dalam konteks keharmonian sosial dan pembangunan institusi keagamaan. Bahawa civilization, peradaban Islam di Indonesia
di negara Malaysia, di Brunei, itu jauh lebih terbuka sebenarnya daripada kita semuanya. Di dunia ini juga seperti itu. Di Amerika, kepercayaan kepada agama makin menurun dari Kristen, tapi Islam makin naik, walaupun dia lebih banyak. Ada studi mengatakan bahwa orang Amerika tinggal 60% itu percaya kepada agama. Tapi mungkin 20 tahun kemudian turun 40%. Ini satu dampak. Saya ketua majelis masjid di Indonesia. Dan saya lihat bagaimana pembangunan masjid terus-menerus bertambah. Beliau berkata demikian di persidangan dunia mengenai sejarah dan tamadun Islam 2025 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tambahnya, perkembangan Islam di dunia barat dibuktikan dengan penambahan pemimpin Islam yang memegang jawatan penting seperti Datuk Bandar London serta mungkin Datuk Bandar New York selepas ini. Yusof bagaimanapun menyeru umat Islam di Asia Tenggara memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi dan pengukuhan kedudukan dalam sektor perniagaan bagi memastikan kemajuan peradaban Islam lebih seimbang dan berdaya saing. Thailand dan Kemboja akan mengadakan sesi khas Suruhanjaya Sempadan Bersama atau JBC di wilayah Chantaburi, Timur Thailand selama 2 hari bermula Selasa. Jurucakap Kerajaan Thailand, Siripong Angkasakul Kiat berkata, mesyuarat itu bertujuan menangani ketegangan di perbatasan serta meningkatkan kerjasama dalam penandaan sempadan dan aspek keselamatan. Siripong menjelaskan sesi tersebut akan membina kesinambungan daripada perbincangan terdahulu bagi menyelaraskan tindakan dengan Jawatankuasa Am Sempadan atau GBC dan Jawatankuasa Sempadan Wilayah RBC dengan matlamat mengembalikan keamanan dan kestabilan di sepanjang perbatasan. Objektif utama katanya adalah untuk menyelesaikan isu sempadan Thailand-Kemboja melalui mekanisme 2 hala sedia ada, termasuk pembinaan pagar sempadan, penyemakan semula terma rujukan 2003 serta penggunaan teknologi LiDAR untuk pemetaan. Perbincangan juga dijangka menyentuh isu pencerobohan di Ban Nong Chan dan Ban Nong Yakiao di wilayah Sa Kiau. Siripong menegaskan mesyuarat itu tidak akan menjejaskan hak kedaulatan Thailand. Sebaliknya menumpukan penyelesaian melalui jalan aman dan mengikut undang-undang antarabangsa. Beliau menambah pelaksanaan di peringkat RBC, GBC serta JBC akan dijalankan secara penyelarasan antara Kementerian Luar dan agensi keselamatan bagi memastikan manfaat maksimum kepada negara dan rakyat. Dalam pada itu, Jurucakap Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Surasak Kong Siri memaklumkan mesyuarat GBC seterusnya akan diadakan di Kuala Lumpur pada 23 Oktober dengan penyertaan Malaysia dan Amerika Syarikat sebagai pemerhati. Ketegangan di antara kedua-dua negara jiran itu telah memuncak pada akhir Julai sehingga mencetus kontroversi ketenteraan, namun berhenti serta-merta selepas perjanjian gencatan senjata yang diusahakan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada 28 Julai di Putrajaya. Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kat Kiau akan mengadakan lawatan rasmi ke Singapura dari 21 hingga 22 Oktober sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menurut Kementerian Luar Thailand MFA, sepanjang lawatan itu, Sihasak dijadual mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan, serta melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Lawrence Wong. Mesyuarat tersebut akan menumpukan kepada usaha memperkukuh kerjasama Thailand dan Singapura dalam pelbagai bidang, khususnya perdagangan dan pelaburan dalam sektor bernilai tinggi serta industri masa depan. Kedua-dua pihak turut dijangka membincangkan isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Sihasak juga dijadual bertemu wakil sektor swasta Singapura bagi menggalakkan pelaburan yang lebih besar dari Republik itu ke Thailand. Selain itu, beliau dan Dr. Vivian akan bersama-sama mempengerusikan program pertukaran perkhidmatan awam ke-15 CSEP. Menurut MFA, edisi ke-15 program itu akan berlangsung dengan tema Partners in Progress Shaping a Green and Digital Future yang menekankan komitmen kedua-dua negara terhadap kerjasama kehadapan serta pembangunan dalam sektor baru yang sedang muncul.
CSEP yang dimulakan pada 1997 merupakan rangka kerja dua hala utama di bawah Singapore-Thailand Enhanced Partnership STAP dan berperanan sebagai platform bagi penjawat awam kedua-dua negara berkongsi amalan terbaik serta memperkukuh kerjasama dalam projek berkepentingan bersama. Dana pampasan negara berjumlah 13.25 trilion rupiah atau bersamaan 3.38 bilion ringgit telah dikembalikan kepada kerajaan Indonesia hasil kes rasuah kemudahan ekspor minyak sawit mentah dan produk sebahagiannya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan tersebut yang disempurnakan Pegawai Pendakwa Utama Negara ST Burhanuddin kepada Menteri Kewangan Purbaya Yudi Sadewa dalam satu majlis di Ibu Pejabat Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Isnin. Majlis tersebut turut dihadiri Panglima Tentera Nasional Indonesia Jeneral Agus Subianto, Menteri Pertahanan Jafri Samsudin, Setiausaha Negara Prasetyo Hadi serta beberapa pemimpin lain dalam Kabinet Merah Putih. Prabowo menyifatkan penyerahan dana tersebut sebagai tanda keazaman tinggi kerajaan dalam memperkukuh tabik urus negara dan melaksanakan tindakan tegas terhadap amalan rasuah, khususnya dalam sektor strategik yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Pegawai Undang-Undang Tertinggi Negara Burhanuddin menegaskan tindakan itu memberi isyarat jelas bahawa kerajaan akan memfokus kepada kes yang memberi kerugian besar kepada negara dan menjejaskan industri penting seperti garam, gula dan keluli. Dana yang dikembalikan itu merupakan sebahagian daripada jumlah kerugian negara sebesar 17 trilion rupiah yang melibatkan syarikat sawit utama termasuk Wilmar Group, Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Daripada jumlah itu, 13.25 trilion rupiah dibayar dalam bentuk tunai, manakala baki 4 trilion rupiah ditangguh sebagai cagaran. Majlis tersebut dilihat sebagai penanda kejayaan politik dan ekonomi kerajaan Prabowo yang menunjukkan komitmen tadbir urus bersih melalui pemulihan aset negara dan tindakan tegas terhadap pelaku rasuah. China menyatakan kesediaan untuk terus bekerjasama dengan Indonesia bagi menjamin operasi berkualiti tinggi projek kereta api laju Jakarta-Bandung yang menjadi mercu tanda pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara. Jurucakap Kementerian Luar China, Goh Jiakun berkata, usaha tersebut akan memaksimumkan peranan projek itu dalam memacu pembangunan ekonomi, sosial serta keterhubungan serantau Indonesia. 雅湾高铁已经正式开通运营2年，2年来，雅湾高铁保持安全、畅通、有序运行，累计发送旅客超过1171万人次，客流量仍在持续稳定增长，经济社会效益不断释放，为当地创造大量的就业岗位，有力促进沿线经济发展，受到印尼各界的肯定和欢迎。 两国政府高度重视项目发展，双方主管部门和企业保持紧密协作，为高铁安全、稳定运营提供了坚实保障。 Beliau menambah, kerjasama erat antara kerajaan dan syarikat berkenaan telah memberi jaminan kukuh terhadap keselamatan dan kestabilan operasi sistem berkelajuan tinggi itu. Dalam hal itu, beliau menegaskan penilaian projek infrastruktur seperti ini perlu melibatkan bukan sahaja faktor keuangan, tetapi juga manfaat awam dan pulangan komprehensif. Kereta api laju Jakarta-Bandung atau WUSH telah mengurangkan masa perjalanan dari lebih 3 jam kepada hanya 46 minit, sekaligus menjadi kereta api laju pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Sekian ASEAN 25 jam ini, saya Farhan Hakimi, salam hormat.